Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi rakaman pengajian dalam kitab Nurul Fahmi, yang mana kita telah sampai pada muka surat 28, iaitu kita bincang pada perbahasan beriman pada hari kiamat. Jadi kita dah cerita beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul. Sekarang beriman kepada hari kiamat, dan kejap lagi kita akan teruskan dengan perbahasan beriman kepada qada dan juga qadar. Okey. Jadi bismillah, beriman kepada hari kiamat, wajib meyakini hari kiamat pasti akan berlaku dan dunia yang fana binasa ini akan berakhir. Kita dah cerita bahawa semua makhluk, bumi pun makhluk akan binasa. Hanya Allah sahaja yang baqa, yang kekal. Jadi kita kata semua makhluk iaitu ciptaan Allah bersifat dengan fana, bukan bersifat dengan qadim, iaitu bukan bersifat dengan baqa. Sekali lagi, hanya Allah sahaja bersifat dengan baqa, iaitu kekal. Segala yang lain, segala sesuatu selain daripada Allah ini adalah fana, akan binasa. Ustaz, macam mana syurga neraka? Syurga neraka kan kekal. Banyak Quran kata khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Bukan ke neraka syurga itu kekal kan? Kita kata mereka syurga neraka, hakikatnya dia adalah makhluk Allah yang bersifat dengan binasa. Tapi atas kekuasaan Allah, Allah menjadikan syurga neraka itu kekal. Begitu. Hakikat diri mereka dia adalah fana, tetapi mereka kekal disebabkan Allah yang jadikan syurga neraka itu kekal. Gitu cerita dia. Sebelum berlakunya kiamat, akan berlaku tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Banyak sebelum kiamat banyak akan berlaku sebelum kiamat akan ada tanda kecil dan juga tanda besar kiamat. Dan kalau kita lihat, sebenarnya banyak tanda-tanda itu telah muncul. Kita akan baca satu persatu. Dan sebenarnya banyak ni tanda-tanda kiamat. Kalau boleh lihat dalam buku ni, muka surat 28, buku Ustaz Muhaddir ni, banyak tanda-tanda dia. Jadi kita akan pergi secara laju. Kita akan cerita juga sikit-sikit tu, secara basic lah, secara ringkas. Saya tak ada cerita secara detail. Kalau cerita secara detail, satu tanda satu kelas, bila nak habis kan? Bila nak habis. Kalau tuan-tuan berhajat nak tahu cerita yang detail, ada buku daripada Galeri Ilmu, kronologi kiamat, tak silap saya, Syekh Fahmi Zamzam, dia ada tulis kronologi kiamat. Tu memang detail lah tuan-tuan. Sekejap ya, saya tengok kiamat, Galeri Ilmu. Tuan-tuan juga boleh lihat lah kat YouTube. Ustaz Wadi Anwar pun dah cerita secara detail terhadap satu persatu tanda kiamat. Banyak je sebenarnya buku-buku yang ceritakan secara detail. Alamak, line saya pula slow. Buku kiamat Galeri Ilmu. Tak silap saya, Syekh Fahmi Zamzam ada tulis. Tak apalah, tuan-tuan boleh tengok ya. Dekat Google ke dekat kedai-kedai buku ada. Dia punya buku tu lah, kronologi kiamat, tak silap saya nama dia. Tulis saja buku kiamat Galeri Ilmu. Alright. Apakah tanda-tanda kecil? Sekarang kita pergi kepada tanda kecil, yang mana tuan-tuan saya boleh katakan hampir semualah dan mungkin semua telah berlaku. Tanda kecil ini menunjukkan kita sangat dekatlah dengan kiamat. Ni dia, buku Kiamat Hampir Tiba. Kiamat Hampir Tiba, Galeri Ilmu, Syekh Fahmi Zamzam tulis buku ni. Tuan-tuan boleh beli, boleh baca secara detail. Okey. Antara tanda kiamat kecil termasuklah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir dan wafatnya baginda. Perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi tanda kepada akan berlakunya kiamat. Wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa kiamat dah nak hampir. Kiamat akan tiba.
Sebab wafatnya baginda itu adalah tanda kecil hari kiamat. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis di Palestin. Tuan-tuan, kita sedia maklumlah apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Arab tak kena ban lah saya post dekat YouTube ni kan. Okey. Kemudian berlaku wabak taun. Ini satu penyakit yang mana dah berlaku pun. Okey, telah berlaku. Semakin ramai orang kaya dengan harta berlimpah ruah. Ni banyaklah kita lihat. Ramai orang yang kaya raya, harta berlimpah ruah, tetapi tidak mahu bersedekah, tidak mahu keluarkan zakat. Ramai kita boleh lihat kan. Yang mana ada kita kata dengan kekayaan tetapi sombong dengan dunia, lalai daripada akhirat. Itu semua tanda-tanda yang dah berlaku di depan mata, menunjukkan bahawa kiamat hampir tiba. Kemudian muncul pelbagai fitnah, antaranya pagi beriman, petang jadi kafir. Pagi beriman, petang menjadi kafir, dan petang beriman, pagi esoknya menjadi kafir. Ini orang munafik lah, senang kata. Pura-pura Islam kan. Ataupun bukan pura-pura Islam, tapi kita kata memang hati dia beriman, kemudian hati dia tak kuat dengan Islam kan. Kes-kes murtad banyak kita lihat. Kes-kes murtad dekat Malaysia. Jangan tengok negara lain, tengok Malaysia saja. Berapa banyak kes-kes murtad. Boleh search dah dekat Google kan, statistik dekat mahkamah. Berapa banyak kes-kes murtad yang telah disenaraikan, direkodkan. Belum lagi cerita yang tidak direkodkan. Right? Kemudian pembunuhan Saidina Uthman bin Affan. Pembunuhan Saidina Uthman bin Affan juga menandakan hari kiamat akan tiba. Kemudian berlaku peperangan. Ni sedia maklumlah, banyak negara yang sedang berperang, yang sedang bergolak. Banyak, bukan sekadar di tanah Arab, bahkan di Europe, di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di negara-negara seperti Amerika, Iran dan sebagainya kan. Banyak peperangan telah berlaku. Okey. Muncul para dajjal pendusta yang mendakwa menjadi nabi. Ni pun bukan di negara, bukan negara luar tuan-tuan, di Malaysia. Di Malaysia pun ada orang yang mengaku menjadi nabi kan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tak ada lagi dah. Tak ada nabi lagi selepas itu. Keluar api daripada Hijaz. Ni pun telah berlaku di Madinah. Api keluar sehingga orang berlindung di Masjidin Nabawi. Telah berlaku. Lama dah berlaku ni. Zina dilakukan secara terang-terangan sehingga perbuatan zina dilakukan di jalan pada waktu siang tanpa ada seorang pun yang menghalangnya. Biasa kalau orang yang buat zina ni dia akan senyap-senyap cari tempat private. Tapi nauzubillah, sekarang zina telah dilakukan secara terang-terangan. Bahkan saya sebut ada yang merakam, dibuat rakaman dan dia sebarkan. Mana kata orang dah tak segan. Gitu, dia dah menunjuk. Dia dah berani menunjuk gitu. Kemudian riba dilakukan secara meluas. Banyaklah. Kalau di Malaysia pun kalau kita lihat tempat-tempat syarikat-syarikat, institusi-institusi kewangan, banyak yang mengamalkan riba. Yang ikut yang patuh syariah tu okeylah, alhamdulillah, mana kata mereka ada kesedaran untuk mengelak daripada riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan baik, jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Kena hati-hati. Jadi tuan-tuan belajar satu ilmu ni, namanya adalah ilmu fiqh muamalat. Fiqh muamalat ni adalah ilmu yang dalam ilmu tu dia menceritakan tentang jual beli, kontrak, sewa menyewa dan macam-macam lagi. Kenapa kena belajar? Sebab kalau kita tak belajar, kita akan terjatuh dalam riba. Tujuan fiqh muamalat itu adalah untuk
kita berjual beli secara halal. Tujuannya juga adalah untuk kita elak daripada riba dan juga elak daripada transaksi yang haram. So jadi itulah dia tujuan fiqh muamalat, belajar. Kemudian arak diminum secara berleluasa. Ni banyaklah. Kita pergi jalan dekat mall-mall ataupun kat even kadang macam kita pergi kedai runcit depan rumah pun ada ruangan jual arak. Kan arak tu dah dijual secara terbuka. Begitu. Berlumba-lumba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya. Ni pun banyak. Masa dirasakan semakin cepat. Ini pun kita rasakan masa sekejap je. Rasa sekejap je kan. Kelas rakaman kita ni 30-40 minit, dengar rasa sekejap je kan. Gitu. Mungkinlah ada kata ustaz 30-40 minit lama tu. Lama, tapi kalau main phone, main game 30-40 minit tak rasa benda pun. Gitu kan. Benda ibadah mungkin jadi lama. Kalau bab lalai melaraukan mungkin jadi sekejap. Begitulah dunia kita. Maksiat bermaharaja lela sehingga turun azab, antaranya ramai yang ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah wajah dan dilempar batu. Jadi macam saya kata tadi, sekarang maksiat dah berleluasa. Yang mana tadi kita cerita zinanya dah secara publik, terang-terangan. Minum arak, jualan arak tu pun dah terang-terangan. Judi kan, siap ada pusat judi apa semua tu, mana kata dah bermaharaja lela. Maksiat tu. Kejahilan semakin meluas dan ilmu diangkat dengan kematian para ulama. Sejak 2 menjak ni kita lihat ramai ulama-ulama yang telah pergi. Tok-tok guru Melayu, syekh-syekh Arab, ramai yang telah pergi meninggalkan kita. Syekh Hasan Hito, Tuan Guru Pak Sumit dan ramai lagi lah yang telah meninggalkan kita, menunjukkan apabila orang alim semakin lama semakin hilang, semakin lama ulama tu, orang alim tu makin kurang. Bila mana orang alim makin kurang, bila ulama makin kurang, maka kejahilan bertambah. Itu yang bahaya. Terputus tali silaturahim. Banyak kes bergaduh kan zaman sekarang ni, lagi-lagi dekat media sosial. Tidak amanah dalam urusan termasuk jual beli dengan mengurangkan sukatan dalam timbangan. Ini menipu dalam jual beli. Tidak ada atau sedikit sekali orang zuhud dan warak. Orang zuhud tu apa? Zuhud ni adalah orang yang kita kata dia tidak fokus kepada dunia. Makna kata macam dia hanya fokus pada akhirat saja. Dia ada duit ke tak ada duit ke, dia tak kisah. Memang fokus di akhirat. Jarang kita lihatlah orang macam ni. Bab zuhud kita akan belajar dalam ilmu tasawuf. Belakang dalam buku ni ada diceritakan. Dan sedikitlah orang yang warak. Orang yang warak tu makna kata dia meninggalkan benda-benda yang syubhah. Meninggalkan benda-benda yang syubhah. Ada syubhah aja ditinggalkan. Jaranglah kita lihat orang sebegini. Yang 18, orang amanah dianggap khianat dan sebaliknya. Zaman sekarang nak bezakan orang yang baik dengan orang jahat susah sangat. Sehingga apabila kalau kita nampak orang tu baik tapi kita sangkakan dia jahat, orang tu amanah tapi kita sangka dia buat khianat. Dan ada juga orang tu sebenarnya jahat tapi orang itu boleh kabulkan mata kita sehingga kita rasakan dia ni baik. Gitulah dunia ni. Jadi doa-doa lah supaya kita dapat bezakan antara yang baik dan yang buruk. Doa banyak-banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Belajar ilmu agama supaya kita dapat bezakan yang baik dan juga yang buruk. Pemimpin munafik dan fasik. Perangai anak-anak menjadi keras, cepat marah. Hujan menjadi panas ataupun hujan turun pada musim panas. Ini pun dah memang banyak berlaku kan. Pemimpin munafik, fasik, tidak adil. Perangai anak-anak menjadi keras.
kan. Kemudian cuaca hujan menjadi panas, ramai orang yang berperangai tidak baik, yang buruk, tersebar banyak alat-alat muzik, hiburan sekarang dah banyak dah hiburan. Ramai penyanyi-penyanyi perempuan di khalayak ramai. Ni jangan cerita di negara luar ke negara Mak Saleh, tak. Di negara Islam pun banyak. Negara Islam pun banyak benda-benda gini. Generasi akhir umat ini melaknat generasi awal. Zaman sekarang ada orang, dia kata bila ada ilmu tinggi sikit je, terus dia berani nak mengkritik, menghina ulama-ulama pada zaman dulu. Contoh, ulama-ulama zaman dulu dah kata benda ni halal, boleh dibuat. Tapi datang orang sekarang yang ilmu baru sedikit, konon dah ada, aku dah ada title PhD, aku dah ada 10 PhD, kan. Ada banyak PhD ni. Jadi dia kata, ulama A, contohlah Imam Nawawi, kan, contoh Imam Nawawi kata benda ni halal. Tapi tiba-tiba dia dengan orang sekarang ni, dengan ilmu yang sedikit, dia kata, ini Imam Nawawi salah ni, mana ada halal, ini haram. Gitu contohnya. Banyak kita lihat sekarang ni orang-orang yang melaknat, mengkritik ulama-ulama terdahulu, dengan alasan dia kata, ulama tak maksum, kan. Ulama tak maksum. Ulama boleh saja berlaku ulama boleh je tersilap, kan. Dia kata contoh, kita kata ni Ibnu Hajar kata halal, kenapa kamu kata haram? Lepas tu dia kata, ulama pun boleh buat salah, entah Ibnu Hajar salah. Sekarang persoalan dia, adakah Ibnu Hajar yang salah ataupun kamu yang salah? Entah kamu yang salah mengatakan haram. Ibnu Hajar kata halal, tapi kamu kata haram. Lepas tu kamu kata Ibnu Hajar salah. Entah kamu yang kata haram ni yang salah. Kan? Sebab kamu pun tak maksum. Nak dibandingkan kamu dengan Ibnu Hajar, kami lebih percaya Ibnu Hajar. Gitu. Okey, kemudian mana tadi? Okey. Ramai wu'ul ni orang yang mulia dan baik meninggal dunia, dan ramai muncul tahud ni orang yang hina lah, orang baik-baik semakin hari semakin hilang maksudnya meninggal lah. Okey. Lebih ramai orang yang berada di tempat bersuka-suka, hiburan, termasuk di pasar raya, taman-taman hiburan, majlis dan tempat hiburan, dibandingkan dengan berada di masjid, majlis-majlis ilmu dan zikrullah. Di tempat-tempat hiburan ramai, kan. Nak beli barang, contoh nak pergi ke satu-satu tempat hiburan, sanggup beratur tiket tu. Tapi bila mana ulama datang ke masjid, sunyi sepi. Gitulah dunia akhir zaman. Lebih ramai orang yang banyak bangunan tinggi yang didirikan, banyak berlaku derhaka dengan orang tua, dan perempuan lebih ramai daripada lelaki sehingga mencapai satu lelaki nisbah 50 perempuan, dan banyak lagi lah tanda-tanda kiamat kecil. Banyak lagi. Detail macam saya kata boleh lihat dalam buku-buku lain lah. Ini kita cerita secara ringkas saja, sebab kita pun cuba nak khatamkan kitab ni dalam waktu yang singkat, supaya orang-orang yang belajar, yang baru mula-mula nak belajar ilmu agama ni, mereka tak rasa penat. Tapi kalau ada yang pendengar daripada penuntut ilmu yang memang boleh tahan talaki kitab lama sangat, insya-Allah kita cerita dalam kitab-kitab yang lebih besar lah, yang lebih sesuai untuk antum. Ataupun boleh cari guru-guru lain yang lebih layak lah, untuk ceritakan lebih detail. Antara tanda-tanda kiamat besar, sekarang kita cerita tanda kiamat besar kubra, termasuklah keluar Dajjal. Keluar Dajjal. Kat sini dia tak tulis Imam Mahdi, kan. Imam Mahdi dan juga keluar Dajjal. Ini belum berlaku lagi, tapi wallahu alam. Ada orang kata dah berlaku, tapi wallahu alam tak dapat dipastikan lagi secara jelas. Dajjal dah keluar ke belum, Imam Mahdi dah turun ke belum. Imam Mahdi ni adalah seorang susuk pemimpin yang mana dia, ketika mana umat Islam di dunia ini mengalami kekacauan,
kerosakan, akan munculnya Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ni dia akan menjadi pemimpin untuk seluruh umat Islam kat dunia ni. Dialah yang akan baiki semula Islam. Imam Mahdi ni akan kembalikan zaman kegemilangan Islam. Imam Mahdi ni dia akan dibai'ah di depan Kaabah. Gitu. Bila tu? Wallahu alam. Tapi tanda-tanda telah ada. Kemudian keluar Dajjal. Dajjal adalah satu makhluk yang mana kita kata makhluk yang membawa fitnah yang sangat-sangat besar. Bahaya Dajjal ni. Sehingga kan benda baik, macam mana? Benda baik dia nampak buruk, benda buruk dia boleh hias menjadi benda yang baik. Siapa yang ikut Dajjal, maka Dajjal dia akan mengaku Tuhan. Jadi bila mana kita bila mana seseorang ikut Dajjal, mengaku dia jadi Tuhan, mengaku dia Tuhan, maka dia telah murtad. Dajjal ni dia akan membawa fitnah, membawa apa sahaja cara untuk pastikan seseorang itu, orang-orang akan mengaku dia sebagai Tuhan. Mungkin ada orang kata alah ustaz, kita dah belajar dah ilmu agama kan, mesti kita boleh elak daripada Dajjal kan. Contoh, Dajjal kata aku Tuhan. Kita yang belajar sifat 20, kita belajar sifat 20 ni, kita tahu Allah ataupun Tuhan tidak ada tangan, tidak ada kepala. Dajjal ada kepala, ada tangan. Kenapa kita boleh mengaku dia jadi Tuhan? Jangan cakap. Ada satu di televisyen yang saya lihat, satu program, dia ajar cara nak mengelak daripada Dajjal ialah baca surah Al-Kahfi kan, 10 ayat pertama dengan 10 ayat terakhir. Okey. Lalu panel tu cakap, sekarang mungkin ramai dalam kalangan kita dah hafal pun surah Al-Kahfi tu, dah hafal. Tapi tuan-tuan, ketika Dajjal muncul depan kita, na'udzubillah, adakah mulut kita ni ada kekuatan untuk membaca surah tersebut? Adakah kita ada kekuatan untuk menghalau Dajjal ketika itu? Sebab Dajjal dia akan membawa fitnah, dia akan membawa keseronokan dunia, keindahan dunia. Ketika mana orang tengah kelaparan, kebuluran, lapar sangat-sangat ni, lalu Dajjal bawa makanan, bawa air depan orang. Ketika kita orang tengah lapar, Dajjal bawa makanan. Jadi kita ni nak halau ke kan? Adakah kita boleh halau Dajjal tu? Dajjal kata contoh, kalau kau nak air ni, kau kena mengaku yang aku ni Tuhan. Sudah kan? Kita tengah lapar, tengah kebuluran, kita nak makanan. Adakah kita sanggup mengaku Dajjal itu Tuhan, ataupun kita kuatkan iman kita dan tahan je lapar, biar mati dalam keadaan lapar, daripada kita menikmati keindahan, kita menikmati nikmat dunia dalam keadaan kita kufur. Gitu. Mudah-mudahan ulama mengatakan seeloknya kita meninggal sebelum Dajjal datang, sebab takut kita tak mampu menghadapi zaman fitnah Dajjal. Ni Dajjal tak keluar lagi pun fitnah, ya Allah, merata-rata banyak sangat zaman AI-nya kan. AI yang boleh buat muka macam-macam ni. Itulah. Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni turun dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Nabi Isa tak mati. Nabi Isa tidak mati. Nabi Isa ketika disalib, ketika tu Nabi Isa diangkat. Lalu Nabi Isa akan turun ketika akhir zaman. Nabi Isa turun pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Gitu. Ada orang tanya, Ustaz, bukankah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir? Ini Nabi Isa datang, so Nabi Isa lah kan Nabi terakhir? Tak. Tidak. Nabi Isa dah jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa turun, mana kata Nabi Isa turun disebabkan umurnya yang panjang. Tapi kenabian Nabi Isa adalah sebelum kenabian Nabi Muhammad. Gitu, kena faham. Dan dikatakan Nabi Isa nanti turun, dia akan mengikut syariat Nabi Muhammad. Kemudian keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni adalah satu makhluk perosak lah, sangat ramai.
bilangan dia sangat ramai, sehingga kalau dah mereka berkumpul kan, nak cakap ramainya mereka boleh keringkan sungai-sungai dekat bumi ni, mereka boleh keringkan. Nak cakapnya mereka terlalu ramai. Mereka adalah makhluk perosak. Macam mana rupa dia? Dia manusia ke haiwan ke? Wallahu alam. Okey, wallahu alam. Cuma ni dikisahkanlah dalam Al-Quran kan, kisah Zulkarnain. Ada ulama kata Zulkarnain ialah nabi, ada yang kata bukan. Yang mana Zulkarnain membina tembok kerana dekat tempat tu Ya'juj Ma'juj kelompok ni membuat kekacauan. Lalu Zulkarnain dia membina tembok untuk menghalang Ya'juj Ma'juj. Dan tembok ini akan musnah, akan rosak, akan runtuh pada akhir zaman. Lalu keluarlah Ya'juj Ma'juj untuk melakukan kerosakan di muka bumi ini. Benda ni berlaku setelah Dajjal dibunuh. Lalu ketika ni Ya'juj Ma'juj ni Nabi Isa akan berdoa supaya Ya'juj Ma'juj minta doa pertolongan Allah, lalu Allah akan hantarkan makhluk yang akan membunuh Ya'juj Ma'juj. Dikatakan makhluk itu adalah ulat parasit. Wallahu alam lah, tak tahulah macam mana rupa kan. Okay, kemudian muncul Dabah. Dabah ni satu binatang yang berbulu, dia keluar dan dia boleh bercakap. Pun sama juga, kita tak dapat bayangkan macam mana rupa bentuk haiwan tersebut. Matahari terbit daripada barat. Sekarang matahari terbit dari timur. Nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat, pada akhir zaman, pada akhir zaman nanti matahari akan terbit dari barat, dan ketika itu pintu taubat telah tertutup. Gitu. Berlaku dukhon, asap, iaitu satu asap yang akan menyelubungi bumi ini sampai gelap, tak nampak cahaya. Kemudian datang angin lembut daripada Yaman. Ada satu angin lembut ni, dan angin ini akan membunuh, akan mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Mana kata ketika tu kiamat belum berlaku lagi. Kiamat, kerosakan bumi ataupun penghancuran bumi belum berlaku lagi. Jadi kat sini nak cakapnya, orang beriman tidak akan merasakan kemusnahan dunia ini, takkan. Kalau rasa nauzubillah sakit, memang kita takkan mampu nak menghadapinya, takkan mampu. Jadi dengan rahmat Allah angkat, tarik nyawa orang-orang beriman ni, ketika tu orang beriman, ketika lepas habis Ya'juj Ma'juj, Dajjal apa semua tu kan, lepas habis tu, jadi kita kata ada orang beriman dan ada orang kafir ketika tu. Jadi akan ada angin yang muncul. Angin tu akan mengambil nyawa orang yang beriman di seluruh bumi ini. Orang kafir takkan diambil nyawanya. Maka ketika itu di bumi hanya tinggal orang kafir sahaja. Orang kafir je yang tinggal ketika itu. Lalu akan adalah gempa bumi, daratan bumi tenggelam di bahagian barat dunia, timur dan semenanjung Arab. Akan berlakulah kerosakan, kita kata kemusnahan bumi ni. Lalu ada keluar api dari Yaman yang menghalang manusia menuju ke tempat berkumpul di Syam. Maknanya kata ketika tu orang kafir saja tinggal di bumi ni, lalu keluar api tu, contoh orang lari, boom, keluar api. Tak boleh lalu sini, patah balik kan. Last kali benda tu berlaku, akhirnya semua orang kafir ni akan berkumpul di negara Syam. Negara Syam, Jordan, Lebanon dengan Syria. Situlah gabungan negara tersebut. Lalu bila mana semua orang kafir dah berkumpul di situ, maka ketika itulah bumi dihancurkan sekaligus. Gitu. Okey. Gitulah tanda kiamat. Kemudian selepas berlaku kiamat, semua orang dah tak ada, semua orang dah mati, maka kita semua dah mati. Kemudian kita sedang menuju ke hari akhirat. Ketika itulah kita semua akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan menuju ke alam akhirat. Tengok bawah tu, wajib meyakini pasti akan berlaku himpitan kubur. Maknanya kata kita dah mati, dan ketika dalam kubur tu alam barzah lah. Alam barzah,
akan adanya nikmat kubur dan seksa kubur. Ada himpitan kubur. Semua tu pasti berlaku. Benda semua itu ada. Wajib kita percaya. Jadi buatlah persediaan di muka bumi ini supaya kita tidak diseksa di kubur dan juga di akhirat nanti. Moga-moga ketika kita mati di alam barzakh nanti kita mendapat nikmat kubur yang sangat luas dan nikmat akhirat dan dijauhkan daripada seksa kubur dan seksa akhirat. Adanya wajib kita beriman bahawa adanya pertanyaan di dalam kubur, kenikmatan dan azab di dalamnya. Ini pun kita dah cerita dah. Kemudian ada ba'thun. Ba'thun ni kebangkitan lah, iaitu dibangkitkan daripada kubur menuju ke padang mahsyar. Kita semua yang meninggal, Allah akan bangkitkan kita balik. Allah bangkitkan kita balik dan kita menuju ke padang mahsyar. Dan ketika itu orang yang pergi ke padang mahsyar banyak orang-orang yang pergi menuju ke padang mahsyar ketika itu banyak keadaan, banyak hal. Ada orang dia pergi ke padang mahsyar dalam keadaan muka yang buruk. Ada yang pergi ke dibangkitkan pergi ke padang mahsyar dalam muka keldai, muka haiwan. Ada yang dibangkitkan dari kubur dan pergi ke padang mahsyar dalam keadaan berihram. Mana kata dia meninggal dalam ihram. Sehingga mereka pergi ke padang mahsyar dalam keadaan mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan banyak lagi keadaan. Mudah-mudahan kita dibangkitkan daripada kubur dan ke mahsyar dalam keadaan yang elok. Dalam keadaan yang elok, bukan dalam keadaan yang buruk. Kemudian ada hash. Hash ni ialah perhimpunan. Semua orang akan berkumpul di padang mahsyar. Okey. Kemudian berlakunya hisab, perhitungan. Hisab. Amalan baik dengan amalan buruk ditimbang. Ada mizan. Mizan ni timbangan lah. Amalan baik dan amalan buruk. Kalaulah amalan baik lebih berat daripada amalan buruk, maka kita ke syurga. Settle. Kalaulah amalan baik dan amalan buruk sama berat, dia akan ke syurga juga, tetapi dia ahlul a'raf, iaitu dia lambat. Dia lambat sikit masuk. Senang kata dia lambat sikit lah. Senang kata dia lambat sikit masuk ke dalam syurga. Kalaulah amalan buruk, na'udzubillah, lebih berat daripada dosa lebih berat daripada pahala, maka dia atas kehendak Allah. Kalau Allah nak mengampunkan, settle, alhamdulillah, Allah ampunkan. Dapat syafaat, alhamdulillah, masuk syurga. Tapi kalau Allah tak nak ampunkan, na'udzubillah, dia akan ke neraka. Kalau dia orang beriman, dia akan ke neraka dulu, kemudian dia akan masuk ke dalam syurga. Orang kafir, dia akan kekal di dalam neraka selamanya. Kolam telaga Kautsar. Mana kata setiap nabi dia ada telaga dia sendiri. Lepas mizan, lepas timbang apa semua kan, ni lah panas kan dekat akhirat nanti kan. Lepas habis timbangan hisab, kalau kita umat Nabi Muhammad, kita akan minum satu telaga dinamakan sebagai telaga Al-Kautsar. Nabi Muhammad ada telaga. Kita minum daripada telaga tersebut, yang mana kalau kita minum air itu, kita tak akan haus selamanya. Kita tidak akan haus selamanya. Mudah-mudahan kita dapat minum di telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita pergi nanti berkumpul nak minum air Kautsar tu. Rasulullah kenal kita. Ustaz, boleh ke Ustaz Rasulullah kenal kita? Kita tak pernah jumpa Nabi kan? Boleh. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita banyak berselawat dan salam ke atas Nabi. Kita banyak berselawat, salam atas Nabi, ikut sunnah Nabi, cinta Nabi, insya-Allah Nabi akan kenal kita. Mana tahu kan, nanti di hari akhirat nanti Nabi panggil kita, wahai Ali, Zaid, mari sini minum telaga ni. Allah, indahnya nanti kan, seronok sangat. Kalau Rasulullah kenal kita. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ada titian sirat. Titian sirat. Dan orang yang melintas titian sirat nak ke syurga pun macam-macam keadaan. Ada, kalau lihat dalam kitab Jala'ul Afham, nanti kalau ada kesempatan kita belajar kitab tu, ada orang dia melintas titian sirat dalam keadaan merangkak. Ada orang melintas dalam keadaan berlari. Ada orang melintas dalam keadaan berkuda. Ada orang melintas dalam keadaan terbang. Macam-macam cara, mengikut atas amalan mereka.
mengikut atas amalan. Kalau amalan baik, okey, dia akan dia akan lintas titian sirat dalam keadaan laju, masuk syurga cepat-cepat. Gitu. Kemudian ada syurga dan neraka. Syurga ini adalah tempat pembalasan baik, neraka ialah pembalasan bagi dosa-dosa seseorang itu. Okey. Dan nikmat, antara nikmat di dalam syurga yang paling besar, nikmat yang terbesar di dalam syurga adalah kita dapat melihat Allah. Sekarang di dunia kita tak dapat lihat Allah, tapi di syurga nanti hijab kita akan dibuka dan kita akan dapat melihat Allah. Macam mana tu Ustaz? Kan kita belajar Allah ni tidak ada jarak, tidak ada rupa. Macam mana kita boleh lihat Allah? Wallahu a'lam. Tak tahu. Hanya Allah saja tahu bagaimanakah keadaan ketika itu. Tapi kita percaya, kita wajib percaya yang kita dapat melihat Allah nanti. Gitu. Dan yang terakhir adalah yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey, so saya habiskanlah terus. Wajib meyakini bahawa segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi adalah mengikut qada qadar Allah, ketetapan sejak azali. Mengikut qada iaitu ketetapan sejak azali, dan qadar daripada Allah. Qada itu adalah ketetapan sejak azali lagi. Sejak azali tu apa? Azali tu waktu ataupun tempoh sebelum munculnya, sebelum Allah menciptakan makhluk. Itu azali. Satu tempoh yang mana tidak ada makhluk. Sejak azali lagi Allah dah takdirkan, Allah dah tentukan kita ni hidup bila, kita ni orang Melayu ke, orang Inggeris ke, orang Arab ke, Allah dah tentukan. Allah dah tentukan bila kita mati, bila kita lahir, kita kaya ke, miskin ke, alim ke, jahil ke, tinggi ke, pendek ke, semua benda Allah dah tentukan sejak azali. Ni sifat iradah lah. Okay, sifat iradah Allah. Itu namanya qada. Okay, qada. Allah dah tentukan sejak azali lagi. Adapun qadar, okay, qadar itu adalah pelaksanaan. Contoh, sejak azali Allah dah tentukan kita lahir di Malaysia, di Johor contohnya, pada tahun 1990 contoh. Itu sejak azali Allah dah tentukan. Nanti pada tahun 1990 di Johor, di Malaysia kita lahir. Itulah qadar. Okay, qadar. Sejak azali Allah dah tentukan yang kita akan kaya. Allah tentukan Zaid ni pada umur 30 tahun dia akan menjadi kaya. Jadi itu penentuan, ketentuan Allah sejak azali. Nanti Zaid pada umur 30 tahun, Allah dengan sifat kudrah Allah jadikan Zaid ni kaya. Tiba-tiba dapat bisnes besar, dapat dapat menang hadiah contoh kan. Itu qadar. Gitu. Okey. Qada ialah ketentuan, qadar ialah pelaksanaan. Kalau belajar detail sikit, ada khilaf antara Asy'ariyah dengan Maturidi. Apa itu qada dan qadar. Tapi again, kita tak ceritalah secara detail, secara mendalam isu tersebut. Kita ambil yang basic saja. Qada ialah ketentuan, qadar ialah pelaksanaan. Baik dan buruk telah ditakdirkan oleh Allah sebelum terciptanya makhluk. Apa yang berlaku kepada makhluk mempunyai hikmah dan rahsianya. Setiap yang berlaku di dunia ini adalah ketentuan daripada Allah. Sejak azali lagi telah ditentukan. Jadi kalau berlaku ujian, musibah, bala, jangan kita marah Allah. Sedih memang sedih. Okay? Sedih memang sedih. Tapi akhirnya belajar untuk redha, belajar untuk sabar, belajar untuk syukur. Ustaz cakap senang lah Ustaz tak rasa kan. Memang saya tak rasa, tapi memang itu disuruh. Allah suruh kita untuk sabar, Allah suruh kita untuk redha. Kita memang disuruh. Nak cakap macam mana kan. Walaupun saya tak rasa ke kan, saya tak rasa ke, orang tak rasa ke, tapi Allah suruh. Itu cerita dia. Okay. Itu menunjukkan kita Muslim. Kita Muslim. Muslim tu apa? Islam tu apa? Islam ialah taslim, serah. Okay, kita menyerahkan. Serahkan segalanya kepada Allah. InsyaAllah benda-benda buruk, ujian, musibah yang terjadi pada kita itu ada hikmahnya. Ada hikmah. Allah buat sesuatu tu segalanya ada hikmah. Jadilah hamba, seorang hamba yang bila mana dapat benda baik, kita ingat Allah, kita bergantung pada Allah. Kita dapat benda buruk pun kita masih lagi bergantung pada Allah. Maaf, macam mana? Okay, kalau kita dapat benda buruk, musibah ke apa, kita bergantung pada Allah, kita balik pada Allah. Apabila kita tapi kalau dalam keadaan kita okey, ceria, tenang, kaya, bahagia pun balik kepada Allah. Balik pada Allah, bersyukur kepada Allah.
Begitu nantilah dalam ilmu tasawuf kita akan cerita detail macam mana nak bersyukur, macam mana nak redha, macam mana nak sabar, macam mana nak apa semua tu, nak bergantung rohani kita kepada Allah. Kita akan cerita detail. Okey, secara basicnya sekarang kita kena ingat semua yang berlaku adalah daripada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud tiada Tuhan melainkan Allah? Apa maksud la ilaha illallah? Mana kata Allah Tuhan sebenar. Allah sahaja yang menciptakan segalanya. Allah menciptakan mati, hidup, beri rezeki, beri rezeki, memberi nikmat, memberi ilmu, menguasai, apa lagi, semua itulah. Semua itu adalah daripada Allah. Maksud la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud sebenarnya, maksud tersirat dia adalah hanya Allah Tuhan sebenar. Tuhan lain tidak layak menjadi Tuhan. Kerana Tuhan-Tuhan lain tidak ada sifat-sifat kesempurnaan. Kita dah belajar sifat-sifat kesempurnaan kan. Allah ada sifat-sifat kesempurnaan. Berhala, matahari, pokok, mereka semua tak ada sifat-sifat kesempurnaan. Cuba minta daripada berhala contohnya kan, bagi aku duit, bagi aku aku miskin, aku tak makan, bagi aku makan. Mereka tak ada kuasa. Mereka tiada kuasa. Hanya Allah sahaja yang ada kuasa untuk memberikan kita segalanya. Jadi minta pada Allah, sebab Allah adalah Tuhan sebenar. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah sahaja hanya Allah adalah Tuhan yang layak, yang berhak disembah. Hanya Allah yang layak, yang berhak disembah. Allah sahaja yang berhak disembah, sebab apabila Allah Tuhan yang sebenar, Allah yang menciptakan segalanya, Allah bagi kita segalanya, maka Allah layak untuk menjadi Tuhan. Bila Allah layak menjadi Tuhan, maka kita kena sembah Allah. Hanya Allah sahaja yang layak sekali lagi. Kita tahu Allah yang menciptakan segalanya, menghidupkan kita, menghidupkan bumi, menghidupkan pokok, apa semua tu. Senang kata, semua yang berlaku adalah ciptaan Allah. Bila mana kita tahu bahawa semua yang berlaku ni adalah disebabkan Allah, disebabkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka Allah adalah, maksudnya kita kata Allah yang layak menjadi Tuhan. Bila mana Allah layak menjadi Tuhan, maka hanya Allah sajalah yang kena sembah. Kita hanya sembah Allah saja, hanya Allah saja yang layak disembah. Kesimpulan dia adalah la ilaha illallah, kesimpulannya hanya Allah sahaja Tuhan sebenar, Tuhan yang menciptakan apa semua segalanya, dan Allah sahaja yang berhak disembah. Wallahu a'lam. Dan Muhammad Rasulullah, Muhammad ialah Rasul Allah. Kita tahu bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad ialah utusan Allah, bukan Tuhan. Dia adalah, baginda adalah manusia yang sempurna lah, manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, bukan manusia macam kita. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, utusan daripada Allah. Makna kata apa sahaja yang Nabi bawa, apa sahaja yang Nabi cakap, wajib kita percaya. Sebab segala yang Nabi cakap itu merupakan daripada Allah. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa semua tu adalah daripada Allah. Sebab ialah Nabi wakil Allah, utusan Allah. Bila mana Nabi utusan Allah, apa saja yang Nabi cakap, Nabi buat, kita kena ikut, kita kena percaya. Okay? Wallahu alam. Habislah sudah, alhamdulillah, kita dah settle tentang ilmu akidah dalam kitab Nurul Fahmi. Okay? Jadi sesiapa yang follow kitab ni, kita dah settle ilmu pertama, ilmu akidah. Kita dah cerita ada 3 jenis ilmu yang wajib kita belajar: ilmu akidah, fiqh dan tasawuf. Tiga-tiga ilmu ini ada dihimpunkan dalam buku Nurul Fahmi Ustaz Muhadil ni lah. Kita dah settle ilmu yang pertama, ilmu akidah. InsyaAllah nanti kita akan masuk kepada ilmu yang kedua, iaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh berkaitan dengan solat kita, wuduk kita, taharah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita. Okay? Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf, ialah berkaitan dengan hati kita. Macam mana nak jaga hati, macam mana nak hiasi hati kita dengan macam mana kita nak jaga hati kita daripada kerosakan hati. Contoh, macam mana nak buang sifat riya, sifat ujub, takabur, sifat dendam, marah, apa semua. Dan kita belajar macam mana nak hiaskan hati kita dengan sifat-sifat terpuji, seperti syukur, redha, kasih kepada Allah dan sebagainya, dan adab-adab lah. Okay, 3 ilmu ni wajib dipelajari. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa pada
rakaman yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf salah silap, ada salah silap boleh komen. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.